Asalnya TV abang ni bila buka dalam 15 saat, 20 saat dia akan jadi berkelip guys. Dia berkelip, kelip, kelip, kelip. Lama sikit dia padam terus. So sekarang dah okey lah. Abang just tukar dia punya T-Con board. Okey guys, Assalamualaikum. Okey, hari ni DIY abang kali ni abang nak repair TV lah. TV abang ni dia bila abang on, mula-mula tu dia okey, lepas tu dalam 30 saat ke seminit ke dia akan jadi berkelip-kelip. So kalau masalah macam tu dia berpunca daripada T-Con board. Dalam TV ni dia ada banyak board. Dia ada board power supply. So kalau TV tu kita on TV tu ada lampu menyala, maknanya bukan power supply lah. Kebanyakannya bukan power supply. Kalau berkelip-kelip atau ada masalah skrin, itu berpunca daripada board T-Con. Dan satu lagi main board. Main board ni biasanya kalau main board rosak ni dia punya output daripada ni tak keluar. TV hidup tapi tak keluar. Yang tu mungkin mainboard lah. So TV abang ni dia berkelip-kelip. So abang suspect dia punya T-Con board lah. So abang cari dalam Shopee T-Con board. Abang punya model TV ni UA40 ES6220R. So kita type je, cari dalam Shopee. Confirm akan jumpa lah. Dalam Shopee ni macam-macam ada lah. Kalau tak ada stok kat Malaysia, kat China memang banyak guys. So abang dah beli sebenarnya board tu. So jom kita tengok macam mana abang pasang. Alright. Okay, TV abang ni dia rosak. Dia skrin dia ni kalau abang pasang lama sikit dia akan padam terus. Mula-mula dia akan berkelip dulu, berkelip. Lepas tu dia padam terus. So abang suspect dia punya T-Con board lah. Nak tunjuk masa dia padam pun lambat. So abang cakap macam tu je lah. Abang sayang TV ni sebab TV ni dia ada 3D guys. So sekarang ni memang dah tak ada dah syarikat TV, pengeluar TV keluarkan TV 3D dah tak ada dah sekarang ni. So rugilah kat rumah abang ada player 3D. Kadang-kadang tu nak tengok movie 3D tak dapat lah kalau TV tak ada 3D. So sekejap abang tekan balik ni, tunggu dia padam sendiri. So macam tu lah. TV abang ni dia ada 3D. Bila abang pasang tu dia akan ada skrin sekejap, lepas tu dia padam skrin, dia off. Tu dah off dah. So abang suspect tu lah T-Con board. So sekarang ni kena on lagi lah. Sekarang memang kalau tekan ni memang dia akan keluar macam tu guys. Alright, so kita akan buka skrin dia guys. Okay. Alright. Okay, so kita kena buka dulu bahagian belakang ni guys. Kalau TV abang ni dia banyak skru guys. Dia ada skru kat sini. Buka semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas tu abang dah buka tapak dia ni. Tapak dia ni ada 4 skru. Buka juga. Ni 1, 2, 3, 4 skru buka untuk tapak ni. Lepas tu kita akan buka lah cover belakang dia ni, kita buka. Okay. So kita akan buka sekarang lah. Okay, kalau nak buka yang tengah ni dia ada skru lain guys. 1, 2, 3, 4,
5, 5, 6, 7. Ni 8 sini satu ni. Ini kita buka yang tengah ni saja dulu. Macam tu guys. So kita buka yang ini ni. Dah nampak lah dia punya box dalam tu dah nampak dah. Okay. So kat sini dia ada 3 box. TV biasanya kalau Samsung lah ada 3 box. Ini main box, ini power supply, dan ada satu lagi box kat dalam ni guys. Dia panggil T-Con. T-Con ni apa ni, dia punya controller lah, box untuk controller. Dia kat dalam ni guys. So TV abang ni dia berkelip tu, maksudnya kemungkinan besar box ni lah. Itulah. Ataupun dia punya kabel ni guys. So abang suspect TV ni dia punya box rosak. So abang kena buka lagi yang ini ni. Okay, lepas kita buka dia punya cover tepi ni, dia box T-Con kat sini guys, kat bawah ni. Kena buang dia punya plastik ni. Ni dia guys. Ni dia. Box ni lah, abang suspect box ni lah yang rosak. Nampak kabel macam okey lagi. Jadi mungkin kabel ni okey lah, box ni yang rosak. Kalau korang pandai, korang boleh tengok kat sini guys. Korang boleh troubleshoot kat sini. Biasanya kat sini je. Kalau abang tengok dalam YouTube, kat sini je yang terbakar ni. So abang tak malas nak troubleshoot. So abang beli je box baru. Harga pun RM55 je. So malas lah nak troubleshoot. Dah harga dia memang murah dah. Nak bandingkan beli TV baru lagi mahal. Okay, so abang nak cari box ni, korang kena tengok korang punya model lah. Model macam abang ni, tengok kat sini guys. Dia punya model dia UA40ES 6220R. So carilah box yang ada tulis model ni. Kat Shopee ada guys. Okay. So kita akan cabut box ni. Kita akan ganti dengan box baru. Alright. Kita dah masukkan dia punya T-Con box ni. Ni T-Con box. Ni yang rosak tu lah. Okay, ni yang rosak, ni yang baru. So macam tu je lah. Sebenarnya boleh kalau korang pandai sikit, cari mana yang rosak komponen ni. So tak adalah kena beli box ni. Tapi abang memang tak pandai lah nak cari ni, nak troubleshoot, nak cari yang mana komponen rosak. So beli terus dia punya T-Con box yang baru. So selesai lah masalah. Senang je. Dia punya ni skru 1, 2, 3, 4 skru. Lepas tu dia punya ribbon ni buang, masuk balik je. Tu pun masuk balik je. Senang je guys. Macam tu je cara pakai TV yang paling mudah. Yang rosak ni, yang TV abang ni dia jadi macam berkelip-kelip. So kalau TV korang tu berkelip-kelip, ni lah masalah dia. Ni T-Con box. T-Con box ni beli dalam Shopee 100 lebih. Nak beli TV baru mahal guys, 1000 lebih. Lepas tu apa ni, abang punya TV ni 3D. Sekarang memang dah tak ada dah. TV 3D memang tak ada dah kat pasaran. So memang sayang lah TV ni. So sekarang dah selesai lah pasang. Sekejap lagi abang akan pasang semua ni. Pasang semua ni abang nak test running. Korang kena tengok lah video ni. Alright. Okay, so kita siap pasang dah. Nak try buka ni. Dah siap pasang dah. So kita try test. Okay, kita on. Jadi dah guys. Okay.
Tekan menu. Alright, dah keluar guys. So kita tunggu kejap. Hari tu abang tunggu dalam berapa minit dalam seminit kot. Seminit dia akan berkelip. So lepas tukar T-Con board tu, kita tengok dia berkelip lagi ke tak. Sayang guys TV ni guys. Ni dia ada ni TV ni dia ada 3D guys, 3D. Tu 3D. Ini dia punya mode ni. Configure 3D setting, 3D mode, 3D perspective, depth, left right change, 3D 2D. Yang ni abang sayang sangat TV ni. So habis dalam 100 lebih je beli T-Con board, dah okey dah. Alright. So berjaya lah. Nanti sekejap lagi abang akan pasang dengan TV board, nak tengok dia punya interface dalam ni. Ni sebab tak ada source. Alright, so kita try pasang TV board. Okay, kita dah sambung dah dengan Unifa TV ni. Kita try on sekali. Okay. Alright, yes. TV dah okey guys. Kita try tengok jap. Nak tengok, abang ada pakai dua ni, Sky TV dengan Unifa TV dalam box Unifa TV. Ni Unifa TV, tapi dalam ni abang ada install Sky TV punya. Yang ni murah je guys, beli kat Shopee. 6 bulan dalam lupa dalam 90 ke 80. So abang nak try Unifa TV dulu. Alright, puas hati guys. TV memang dah rosak dah. So sekarang dah okey dah. Jimat duit. Okey, ni. Okey, kita tengok channel Sia. Sembilu guys. Sembilu guys. Alright. So berjaya lah kali ni abang pakai TV. Habis dalam 100 lebih je. Beli kat Shopee guys. Alright. Okay, so selesai guys. Selesai abang punya DIY. DIY hari ni selesai guys. Asalnya TV abang ni bila buka dalam 15 saat, 20 saat dia akan jadi berkelip guys. Dia berkelip. Lama sikit dia padam terus. So sekarang dah okey lah. Abang just tukar dia punya T-Con board. Kalau ada masalah skrin berkelip ataupun berbelang ke apa ke, memang tu akan memang masalah tu dekat T-Con board guys. Sama ada ribbon dia ke ataupun board dia. So paling senang nak pakai TV, beli saja board. Beli board, tukar saja. Alright. So pada korang yang tengok video ni, abang ucapkan terima kasih guys. So kali ni korang pun boleh ilmu, abang pun boleh ilmu juga. Alright. So assalamualaikum guys.